Polis Johor menumpaskan sedikit memproses dan mengedar kartridge vape mengandungi dadah dengan penahanan 7 individu termasuk 2 warga asing Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Hu Chuan Huat berkata nilai rampasan mencecah 10 juta ringgit. Hu berkata pelbagai jenis dadah seperti ketamin, cecair metafetamin, kokain, heroin, pil Aramin 5 dan ekstasi antara yang dirampas dalam 5 serbuan itu. Berat keseluruhan rampasan 210.43 kg. Turut dirampas 3 kenderaan bernilai RM120,000. Jumlah dadah yang dirampas mampu merosakkan anggaran seramai 649,096 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak awal bulan Februari 2026. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan kondominium sebagai tempat pembungkusan dan pengisian flavor vapes ke dalam kartridge sebelum diedarkan ke pasaran. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru siang tadi. Katanya dalam 5 siri serbuan di Johor Bahru, Kulai, Iskandar Puteri dan Muar seramai 7 individu termasuk dalang utama dan pasangan suami isteri warga asing berusia antara 36 hingga 46 tahun ditahan. Dalang utama sindiket seorang lelaki warga tempatan berusia 42 tahun ditahan dalam serbuan kelima di sebuah stesen minyak di Tanjung Agas Muar. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari sehingga 9 Ogos ini.